saya nak tukar kepada tapak piring yang tajam macam ni. Okey, tapak piring ni akan dapat sekali bila beli minyak rumput yang macam ni lah. Okey. Yang ni tapak yang berasingan saya beli. Saya sangka kan boleh pakai, tapi bernampaknya bila saya pakai, saya test, dia akan jadi berat. Dia cuma lapisan rumput di atas saja boleh guna. Untuk rumput yang berjalak macam ni langsung tak boleh guna. Apabila dia berbelit di bahagian pusingan ni, dia dah berat, lepas tu dia keluarkan asap di bahagian atas ni. Saya pun tak tahu, mungkin dia dah tak support kot, dia tak sokongan lah. Sebab kekuatan bateri ataupun kekuatan mesin ni pun tak support dia untuk guna tapak ni. Sebab tapak ni pun rasanya agak tebal, mungkin agak berat. Tak apa, kita tukar balik kepada tapak yang lebih standard lah. Ok, kita buka dulu nut dia ni. Ok, lepas tu kita buka tapak ni. Ok, kita boleh tengok kat sini rumput menjalak ni dia melekat ataupun pusing ataupun berbelit di bahagian tapak ni. Jadi nampaknya tapak ni tak boleh guna lah. Kita ambil balik wasiar yang dia ada ni. Di tapak ni kita tak boleh pakai, kita boleh simpan dulu. Ok, lepas ni kita guna mesin rumput bateri yang lebih power ataupun lebih berkuasa, kita boleh guna tapak yang macam ni. Tapak ni rasanya agak berat jugalah. Dia punya, nak kata berat tu taklah berat mana, tapi dia punya kepadatan, dia punya reka bentuk tapak ni, mungkin sebab tu dia membuatkan dia berat. Saya guna tapak piring yang bulat dia bagi sekali ni, sebab tu beli mesin rumput ni. Ok, kita guna balik tapak ni, kita skrukan balik. Dia punya skru. Okey. Okey. Okey, jom kita guna mata piring mesin rumput yang macam ni dengan menggunakan mesin rumput bateri yang macam ni. Menggunakan bateri 998 VF warna hitam mesin rumput ni, dan dia juga dia punya batang pun kita boleh panjangkan. Harga dia pun murah saja mesin rumput yang macam ni. Jadi boleh setakat nak mesin rumput ringan-ringan ataupun setakat nak buang rumput-rumput lalang, rumput-rumput yang menjalak tu, jom kita try guna mesin rumput yang macam ni.